Mas Sodok percaya tak? Ini nasi lemak nombor 1 kat JB. Nombor 1? Ya, nombor 1. Baik. Okey, ni nama kedai kita. Nasi lemak dan western. Baik. Buatkan saya satu boleh kalau betul? Okey, boleh bang. Jom. Ini nasi lemak kita. Nasi lemak paling sedap dekat JB sini bang. Serius lah? Ya, saya yang masak kan. Awak masak sedap. Baik. Buat bersantai ni. Okey. Kacang timun boleh lah? Kacang, kita tak kacang. Kacang. Timun. Timun. Baik. Ni seorang makan lah biasanya? Ini semua makan bang. Baik. Okey. Pedas ke bang? Alah, berapa manja je. Macam RM1 bang? Macam ni RM3 je. RM3 saja? Ya, RM3 saja. Baik. Tomato. Yang rendang bang. So yang ni dia kira ala kad ke kira set je? Ini kalau set RM13.9 bang. RM13.9? Ya, RM13.9. Lagi? Daging kita ala kad RM8 bang. Oh ni harga daging saja. Harga daging saja. Satu hari berapa pinggan tahu kau jual ni? Satu hari 1000 pinggan saya boleh jual bang. 1000 pinggan? Serius lah? Serius lah. Okay, ni chicken grill kita. Chicken grill? Sebab tu nama kedai kita nasi lemak yang western. Baik. Okay, kalau nasi lemak chicken grill, kita jual hanya RM16.90 saja. Okay bang, ni nasi lemak abang tadi. Baik. Abang nak try cucuk udang kita abang? Cucuk udang? Best seller. Apa tu? Dalam ni kita letak udang, tauge, kicai, timun, tauhu. Jangan kita serve dengan pokok kacang sekali. Berapa banyak saya jual ni? 2000 pinggan abang saya buat saja. 2000 pinggan? Ya Allah, banyak Syaul. Berapa pinggan Aul? Ini satu set RM6.90 je. RM6.9 saja. Habis Aul, buka kedai pukul berapa? Kalau kedai kalau weekday 10 hingga 10.30, kalau weekend 10 hingga 11. Cuti tak ada? Cuti tak ada. Baik Aul, saya makan dulu Okey. Aul, Boleh. bismillah. Okay. Nice, terima kasih.